Assalamualaikum. Jumpa lagi pada kali ini. Dan hari ini hari Jumaat. Masih lagi dalam mood hari raya. Dan selamat hari raya untuk semua. Kali ini saya nak buat video seringkas-ringkasnya sikit tentang SYM 110 SR Sport Bonus ni. Masalah dia jadi pada bulan puasa itu, bateri tak charge. Bateri baru tukar dalam tengah bulan puasa itu, beberapa hari bulan itu, pakai seminggu 2 minggu dah tak boleh crank, tak boleh guna electric starter, tak boleh. Signal horn semua tak fungsi, tapi motor masih hidup, masih boleh bergerak. Masalah dia bateri dia tak charge. Maklumlah bulan puasa ni malas nak check, jadi tukar rectifier. Sama juga, tak selesai masalah, bateri tak charge juga. Jadi suspek benda lain lah. So ni lepas raya ni baru ada mood sikit nak check wiring, soket-soket sambungan. Alhamdulillah, kemarin Khamis saya buka lah motor SYM ni, check. Okey, masalah dia rectifier okey, coil magnet okey, check dengan multimeter okey, semua bacaan semua okey. Rectifier lama SYM original pun okey, yang baru pun okey, aftermarket punya rectifier okey. Memang ada cas bila motor hidup, rectifier panas, tapi masih juga tak cas bateri. Ini suspek ada pendawaian lah, sambungan-sambungan dia yang mana. Lepas tu semalam, kemarin lah, hari Khamis kemarin saya buat bypass wire. Memang confirm masalah wiring putus di tengah jalan. Jadi beli rectifier baru, memang tak apalah, tukar rectifier baru lah, dah beli dah. Masalah dia wiring saja. Jadi masalah dia wiring mana kita nak check. Untuk basic tool, kemarin saya buat bypass, saya check dulu lah, saya guna wire. Alhamdulillah start, bateri dah boleh charge, horn dah bunyi, signal pun dah ni, cuma bateri weak lah, 6% lebih ke 7% dia dah start charge dah. Hari ni nak charge bateri lah kalau kedai dah buka, sebab hari Jumaat kat Kedah ni banyak kedai tutup. So wiring ni senang je, check wiring dari kalau yang nampak cover bateri ni, ni saya buat bypass ni wire ni. Saya ambil terus dari rectifier. Okey, yang ni pun saya dah buka. Ya. Okey, sekarang macam kemarin saya bypass dari sinilah. Ni puncaknya wire merah ni dia putus. Tak tahu putus kat mana, saya bypass. Okey, dah hidup. Kalau basic tool yang nak guna, sebab semalam saya pun test pen rosak. Jadi saya buat wiring dia, saya potong wire ni. Saya terus letak sini lah, bypass sini. Ya, siap. Berjaya semalam, bateri pun dah charge balik. Dari 6% naik 7, 10 sampai pagi ni 9% lebih. Semalam pun running motor start ya. Lepas tu punca dia bukan rectifier lah, bukan coil magnet. Semua cas, sini cas okey, sini ya. Punca dia ni wire merah ni, dia ke bateri. Wire ni putus. Jadi dia tak boleh nak cas bateri. Walaupun rectifier baru, kalau kita tukar rectifier baru, kalau kita tukar coil magnet baru pun masih tak cas juga. Kena check wiring. Salah satunya kita check wire merah lah. Wire merah ni sebab dia ke bateri. Yang ni lah dia nak hantar cas ke bateri. Okey, inilah video yang paling malas saya nak buat. Dengan demam, baru sembuh dari demam, dengan sesema hidung tersumbat. Okey, harap apa-apa motor lah, siapa-siapa apa jaman motor pun check wiring dululah. Jangan tukar coil, jangan tukar macam-macam tukar, nanti habis modal. Macam saya pun tukar ni baru berapa belas ringgit. Saya pakai SYM ni, boleh pakai kongsi part dia dengan EX5. Ni EX5 Dream. Kalau tak silap coil magnet dia keris kot, sama dengan SYM ni. Keris 110, keris 100 lebih kurang macam tu lah. Kena rujuk balik lah. Okey, harap video ni bermanfaat.
Yang mana ilmu kita boleh kongsi, kita kongsi. Selamat Hari Raya, selamat ber-DIY. Assalamualaikum.